Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Laki Raska Kanda. Okay guys, saya dah lama tak buat konten masak. Saya rasa saya pernah sekali je konten masak, iaitu masak ayam, masak kicap. Dan untuk kali ni, memandangkan 2-3 hari ni improvement yang gila-gila untuk Sherina. And then saya ingat saya nak masak satu benda untuk dia. Benda apa saya nak masak? Saya bagi 2 pilihan je. Sama ada, saya akan tulis dekat kertas, sama ada ayam masak kicap atau ayam belada. And then dia kena pilih antara 2. Sama ada, nanti saya tunjuk, kita akan tulis antara satu. And then dia kena pilih. Kalau dia ambil ayam masak kicap saya akan masak. Ayam belada atau ayam belada kita masak. Dan lepas tu kita akan beli barang. Untuk barang kita akan masak, untuk kita bagi dia makan dan EIT makan. Tengok, kita akan try malam ni masak dulu bagi Aziz dengan saya punya Syuib rasa dulu macam mana. Rasa sedap tak sedap, itu belakang kira. And then jom kita pergi jemput Sher. And then suruh dia bagi buat pilihan. Dan lepas buat pilihan tu, kita bagi dia rasa pula. Okay, let's go. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat rumah Sher. Tapi kita bukan buat cara yang mudah. Sebab apa? Sebelum kita nak jumpa dia, takkan kita nak mudah-mudah betul tak pergi nak beli barang semua benda. Apa yang kita buat? InsyaAllah pula buat dah benda jahat tiba-tiba insyaAllah. Kita pakai topeng ni, topeng kuda, sambil kejutkan dia. Kita kat bawah, suruh turun, giat kereta, kita nak buat outro dulu. And then, kita kejutkan dia. Okay, apa tunggu lagi? Jom kita check dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hello Sher. Hello. Kanda dekat bawah dah. Dah. Dekat bawah. Ni tapi kanda parking tepi dulu tau, sebab nak buat intro dulu. Okay. Okay, kat tepi ni, masuk kiri, jangan masuk jalan keluar tu, buka kiri. Oh, dekat parking tu. Kanda parking sini. Okay? Okay. Bye-bye. Okay, bye. Now, jadi, jom kita mulakan. Kita nak tunggu Sher dulu. Macam lama lagi juga. Dia pula sesak nafas ni. Sesak nafas ni. One eternity later. Lamanya Sher. Kanda tunggu lama tau. Peluh Kanda duduk belakang exhaust tu tak? Sakit badan Kanda. Okay Sher. Sekarang ni, apa konten Kanda nak buat? Dan Kanda nak akan masak untuk Sher. Orang panggil. Ni betul ni. Kanda tak pernah masak. Betul. Pandai masak ke? Ingat Kanda macam Sher ke? Kenapa pula share? Sher pandai masak tak? Pandai masak lah. Apa Sher pernah masak? Semua itu pun masak belilah. Itu pun belilah. Soto sumbat tu. Beli ke masak? Soto sumbat tu. Yang waktu Dia masak sendiri ya? Ya. Okey, sekarang ni Kanda nak masak untuk Sher. Tapi ada 2 pilihan je dekat tangan ni. Sher kena pilih 2 pilihan je dekat tangan ni. Sher kena pilih antara yang ni atau yang ni. 2 pilihan ni je. Yang Kanda yang nak masak lah. 2 ni yang Kanda rasa Kanda paling boleh masak. 2 ni je. Tapi yang lain pun boleh juga. 2 ni. Kenapa betul. Pilihan ke? 2 ni je. Please, 2 ni. Lepas tu lepas beli ni, lepas Sher pilih ni, Sher kena ikut Kanda pergi beli barang yang sesuai untuk makanan ni. Untuk masak ni sesuai. Okey, boleh. Stand by Pilih yang ni atau yang ni. Pilih mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Cepatlah, pilih yang mana? Ni, betul. Baca apa benda? Ayam kicap. Ayam kicap. Betul, ayam kicap. Kanda nak masak ayam kicap ni? Pandai ke? Saya yakin lah. First time orang pandang rendah dekat aku.
Cuma nak cakap satu benda lah, Kanda kalau masak lebih sedap pada Syir masak tau. Syir tak pernah try lagi Syir masak lah. Syir tak pernah bagi makanan Syir kat Kanda lagi tau. Pernah bagi? Kanda kena try dulu. Okey, nanti Syir masak. Ini boleh. turn Kanda masak. Now, jom kita pergi garas ke grocery. Grocery. Jom kita pergi grocery untuk kita beli barang-barang dapur. Ayam masak kicap. Ramuan dia apa? Ramuan je. Janganlah tanya. Ramuan dia apa? Ramuan dia apa? Kita ramuan dia apa? Ramuan dia apa? Kanda apa ni semalam? Ramuan dia apa? Ayam kicap. Ramuan dia apa? Ramuan dia apa? Tak tahu. Chef. Kicap. Okey, sekarang ni saya dah sampai dekat Garasori. Kat mana? Grocery. Kat grocery. Garasori. And then sekarang ni kita kena tunggu Syir pergi tandas dulu. Syir nak pergi tandas dulu. And then kita tunggu. Syir nak pergi tandas eh? Kenapa tak cakap? Jom. Actually kita ada betul ke? Tak lah. Jom. And then saya akan beli barang. Saya tak beli barang. Yang beli barang untuk ayam masak kicap adalah Syir sendiri. Yes. Saya tak tahu dia tahu ke tidak nak beli barang apa pun saya tak pasti. Tapi kita tengok. Sebab saya nak tahu juga adakah dia tahu ke tak barang-barang untuk ayam masak kicap macam mana kan. Jom kita tengok sama-sama. Let's go. Okey, yang pertama apa Syir? Apa yang pertama? Apple. Yang pertama apa dia? Mana ayam dia? Carilah tanya abang ni ayam kat mana. Okey, ni Syir nak Kanda masak ni. Apa dia? Okay, kita cari. Okey, tu belah sana barang mentah. Alright. Ayam dulu Kenapa pakai macam tu? Agam, cepat agam. Kanda, ayam mana satu ni? Pilihlah yang mana yang sesuai untuk masak ayam masak kicap. Syir nak slice besar ke slice kecil? Kanda boleh buat slice besar boleh, slice kecil boleh. Nak ayam satu ketul ni boleh. Macam mana yang selesa? Kalau Syir suka yang Sebab ni untuk banyak-banyak orang juga makan. Maksud ni Kanda buat untuk share, lepas tu kita buat untuk EIT untuk rasa sekali. Yang ni? Boleh ke besar-besar? Tapi kena potong. Kena potong lah. Oh, ni one set. RM14 murah ya? Murah eh? Ke mahal? Saya pun tak tahu lah sebab saya jarang pergi pasar malam ni. Pasar malam pula apa nama ni? Share. Just Kanda tampar share lagi. Cepat yang mana ayam? Campurlah ni dengan ni. Daripada campur yang ni baik ambil satu yang besar terus. Kalau campur. Tapi apa? Tapi Kanda pandai potong kan? Kau buat macam aku tak pandai je buat benda-benda ni. Aku dulu Syir, Kanda dulu duduk seorang-seorang rumah. Kanda tahulah macam mana nak masak. Ini apa? Ini daging, bagi daging. Syir nak jenis ayam masak kicap potong kecil-kecil ke atau macam mana? Kecil-kecil lah. Potong kecil-kecil ke atau ketul besar-besar macam ni? Dia ada banyak-banyak jenis ayam masak kicap. Ayam nak bisa yang besar. Syir ni susah betul lah. Kita bincang. Syir nak yang mana tu ni? Cepat ni. Kanda tengah ada mood yang okey ni. Itulah bawah tu. Yang besar punya. Nak RM14 ke, RM13 ke atau RM20? Yang mana satu? Ni RM20. Kau asal kau suka kan? Main bontot ayam kau suka. Ambil ni. Betul. Tapi dia dah buang ke ni? Dia buang kot. Just abang tanya. Abang tanya. Aku boleh cakap kasih lah. Sekejap abang tanya pula. Macam mana? Nah, ambil yang ni. Ayam ni Betul Tapi kena potong lah masalahnya. Lepas tu ambil apa? Kicap. Okey, ambil ke? Weh, aku tahu yang Dia basic kira apa tak? lah. Dia paling mudah je. Ayam kicap. Kicap pun nak makan. Ayam dah cukup. Saya tak tahu cukup ke tidak untuk EIT atau yang ada orang sekali cukup kot. Atau saya ambil satu lagi Cukup je tu. Cukup lah kalau Kanda potong kecil-kecil ke apa kan. Cukup kot. Kicap mana? Nak ambil kicap mana? Kicap masin? Syir nak ayam kicap masin ke atau ayam kicap manis? Cepat ni Kanda betul-betul ni. Ini Kanda jujur juga Kanda masak untuk Syir ni adalah sebagai improvement Syir dan satu sebab kita menang. Tu je. Itu cepat. Kicap ABC ke? Aku tak tahu. ABC apa? ABC boleh. ABC ke? pengam. Kicap ni Ya, ke? ABC boleh. Yes. Ambil kicap manis. Kicap manis. Mana satu Yang merah. ni? Kicap manis. Sweet sauce. Yes.
Lepas tu bagi ambil kicap lemak. Lemak manis. Yes. Yes. Okey, lepas tu ambil sos tiram untuk anda. Sos tiram mana sos tiram? Sos tiram pun susah. Ni sos tiram. Betul tak betul? Ini apa? Itu bukan, itu soy sauce. Soy sauce. Bujur pandai kan? Tak pandai ni ni. sos tiram. Mana sos tiram? Okey, yang mana tiram mana okey? Ni lah. Sos tiram. Ambil ke saji? Ambil saji punya. Kau ni pressure aku. Dia Pressure aku. ambil sos tiram. Lagi kicap manis, sos tiram, lemak. Ni sos apa ni? Ni sweet sauce. Ambil sos cili satu. Sos cili. Sebab kanan nak buat pedas-pedas saya sos cili. Saya pun tak pasti yang mana boykot tak boykot. 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 Habis tu saya bagi tunjuk apa? Dia dah tunjuk boykot apa? Live boykot tak? Live tak boykot kan? Tak kot. Snuzon kah? Sos cili dah. Ambil sos cili. Okey dah. Okey, maksudnya sekarang ni untuk ramuan kita dah settle. Simple je ramuan kita. Now bahan masakan. Bahan untuk kita masak macam mana lagi pula? Bawang putih, Lagi? bawang merah. Oi, bawang merah lagi. Bawang merah. Sebab apa kita nak ada bawang putih, bawang merah? Sebab apa? Supaya ada bau tu lah. Nak ada bau. Pandai. Sebab nak ada bau. Okey. Jom kita pergi bawang putih, bawang merah. Dia ambil bawang putih, bawang merah. Yang ni bawang putih. Bawang merah. Bawang merah. Kita nak bawang merah apa? Bawang merah Holland ke bawang merah biasa ke macam mana ni? Nak bawang merah mana yang sedap untuk kita masak? Ambil yang Holland ke atau yang ni? Saya rasa tu kot. Holland. Nak ambil Holland Holland pun okey sebenarnya. For saya selalu masak guna bawang merah. Bawang Holland pun. Ni Holland Ni Holland. Ni Holland. This one Holland right? Euronia. Aku pula. Ni. Onion. Yalah also this one Holland onion. Yes. Onion. Okey sekarang ni kita akan ambil bawang putih. Okey betul Itu tak ini bawang putih? Ini apa? Halia. Ini bawang putih. Ini apa? Halia. Halia, bajak. Bagus maksudnya. Tu. Maksudnya dia tak kosong lah. Maksudnya kita boleh buat calon isteri lah kalau macam ni gaya dia. Tak kosong lah. Okey, ni apa? Ni lengkuas. Lengkuas lah? Apa ni? Ni apa? Ni apa? Hi, hello. Lengkuas eh? Kunyit. Bukan. Lengkuas ni. Ni kunyit sini, brother. Lengkuas. Ini kunyit. Ini kunyit ni. Ni lengkuas. Tak tahu lah. Okey, sekarang ni ambil bawang putih tu. Ini dah lengkuas. Okey. Okay, saya minta maaf. Saya minta maaf. You ada yang bawang putih Eastern lah yang dah siap. Oh, yang dah siap buka dia. Bawang merah Eastern ada. Okey, sebab saya pemalas sikit nak potong semua benda, kita ambil yang instant dah siap. Jom. Ada yang dah siap. Dekat Garosori ni dah ada yang dah siap. Bro, asal langgar-langgar ni? Syed, dia langgarkan dah, Syed? Dah. Syed, dia langgarkan dah, Syed? This one. This one bawang putih. Bawang putih cukup bawang putih. Bawang merah? Bawang merah tu lah. Aduh, bawang merah kena potong pula dah. Bawang merah nak ni. This one dah. I want this one. You want that one? Oh, time dia kemain ke kau much do Kau you time want? perempuan, dia that's one kau senyum je. This one, uncle. Oh, time perempuan, okey je. Time saya kemain, banyak je alasan. I nak yang okey-okey. You pilih ke saya pilih? Dia pilih. You pegang. Tak apa. Dia malu. Dia nak try je. Tak. Pilih yang mana yang lawa. Anda senang je nak pilih yang mana yang lawa. Bukan, itu tak lawa. Berapa? Pilih yang lawa. Jangan pilih yang lawa. Anda senang je nak pilih yang lawa. Semua okey, sama je. Cuba share pilih yang lawa mana? Mana share pilih yang lawa? Ni. Tak lawa. Sama je kan Tu dah. tak lawa. Tak lawa. Okey, next pilih yang lain. Mana yang lawa? Tak lawa yang tu. Habis tu Yang ni lawa. Kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. 5 cukup ke Cukup ke? 5 ke cukup? Yang lawa. Yang okey kot. Ambil ni boleh. okey. Okey dah, sekarang ni kita orang dah start untuk bawang dah siap. Kemudian bawang putih dah settle untuk bahan ramuan. And then kita start nak bayar pula. And then for... Hello.
Ada lagi? Okey, apa lagi nak tambah? Apa lagi nak tambah? Untuk bagi sedap lagi. Apa dia? Aduh. Minyak. Ke apa? Okey, apa? Apa lagi kena tambah? Yang Syed rasa nak kena tambah. Lado. Apa? Ada. Lado? Lado apa? Putih. Lado putih. Apa? Lado putih. Lado. 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 Okey, sekarang ni dia nak tambah lada. Lada apa? Hijau ke merah? Lado merah. Lada merah. Abang, lada merah mana lada merah? Oh, ni. Sini. Okey, sekarang ni ada 4 lada. 5 lada. Syed nak lada yang mana? This one. This one. Or this one. Ni lada kecil. Lada, ni lada cili. Cili api. Ni cili api. Cili kampung. Yang ni Cameron Red Island. Lepas tu yang ni apa benda ni? Cili api merah. Mana satu nak cili api merah ke cili api hijau? Kalau nak pedas ni lah atas ni. Nak cili ungu. Syed nak yang mana satu? Cili. Nak yang mana? Ni. Nak merah? Yes. Merah. Merah pun lagi nampak menyala. Kita ambil dua. Dah, settle. Okey, tapi sebelum tu, Syed, Kanda akan masak ni tak guna minyak. Kalau tak guna minyak, guna apa? Guna butter. Wah, ya, clever girl. Butter. Margarine. Margarine butter. Margarine. Butter. Oh, jom. Sana kot butter kot. Kat sini. Yes. I want to butter. Mana butter? Sekejap. Oh, ni. This one. Kenapa kita guna butter tak guna minyak? Kenapa? Sebab ikut orang lah. Sebab Kanda nak buat ayam masak kicap butter. Sebab tu lah macam ni. Tu kan ambil butter. And then lepas tu. Dan siapa lagi? Cukup belum? Dah cukup belum? Cukup lah ni. Dah cukup belum? Cukup dah, betul. Sekarang ni nak tambah apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada dah, cukup. Ya dah. Okey, untuk saya, untuk resepi saya rasa dah cukup dah. Tak ada apa yang nak perlu tambah dah. And then kita pergi bayar. And then kita terus pergi masak. Asal awak pandang-pandang dia ni? Asal awak kenyit mata dekat dia je? Dia tengah tunggu kita kena timbang dia dulu. Oh, timbang. Pergi timbang ke Syed? Try. Syed, kalau Wani bagi try abang tu kalau Wani. Try lah. Mana? Bos, saya mau tanya you. Cantik tak? Cantik tak? Jujur. Semua cantik lah, semua cantik. Dia cantik ke cantik? Semua cantik. Dia je. My sister. Not my girlfriend, my sister. If this one is my sister, you want? No, Why? No, he lie. I also married. You already married. You have son? Yes. You have how many son? 3. 3 son. You want another one? I give you. Because it's a very trouble in my house. Very trouble. I have four siblings, and then my parents, and then I 4 siblings. He's a number last, and then is a very stressful girl. Then I want give you to you. Channel nama AI Kekanda. Kekanda. Dia buat apa? Aduh, nak tanda tangan pula sorry kau sebab saya terlampau famous. Dia tanda tangan kau ingat tak ada orang nak tanda tangan kau. Biasa sendiri kau bila dekat garage sore bila orang terkenal sangat minta maaf lagi tanda tangan jap. Kat sini. Mana ni? Saya tulis. Dia bukan nak tantang kau. Set. Saya tanda tangan, jangan ikut, jangan tengok saya tengah tanda tangan. This one. Okay, saya dah tanda tangan dah untuk fans saya, Garage Story. Sorry share. Kalau share nak tanda tangan, okay share. Sini. Oh gatal, kadang boleh umrah tau. Sorry guys, terlampau famous lah untuk benda ni, okay? Sorry guys. Okay, jom kita bayar. Dah. Cepat lebih lah bayar. Mana ni? Tu, bayar situ. Jom kita pergi bayar tu. Masuk ni, cerita masuk tu. Kau tahu pun. Tak tahu cukup tak saya akan ikut resepi kat sini Kalau cukup lah. Kalau tak sedap tu maksudnya bahan tak cukup lah. Kau nak waktu ni lah nak main. Sekarang ni saya jujur cakap saya agak kesian dekat Syed. Umpama macam budak kecil untuk saya. Dan saya risau. Dan saya nak bagi dia fokus dekat sekolah. Dekat sekolah pula. Dekat apa namanya? Dekat office pun benda.
Dan saya dah jumpa lah benda yang boleh untuk orang bagi dia memudahkan segala urusan, iaitu Pampers. Murah aja. Chef malu tak keluar yang kandar? Tak malu? Betul? Chef tak malu keluar. Benda ni. Hello, Yes. How much? Dah. Malu, tak boleh malu ni. Gila. Dia dah duduk situ. So, kita tinggalkan dia. Dia asyik bayangkan. Biar Syed yang bayangkan. Saya dah gerak lah. Dia tak tahu dia tunggu lama tu buat apa. Biar lantak dia. Tunggu jap. Dibayangkan ke? Dibayangkan ke? Cepatlah, lambatlah. Cepat sikit. Cepat sikit. Kau ni, kau deraka ni. Berapa ringgit? 100 lebih. Wah, cakap utara. Lebih no? Habis tu nak share. Share bayarkan dia. Nanti kanak-kanak ni bayar semula Saya bukan jenis act of service Saya jenis susah senang sama-sama. Let's go. Lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara. But one moment. Nak rekod sampai bila tu? Dia nak rekod sampai bila tu? Dah. Okay, sekarang ni saya dah hantar share balik pula ni. Lagipun dan dah pukul 9.30. Saya ambil share tadi pukul 8 lebih. And then saya tak nak pulang, dia terlampau lewat. And then saya just ambil dia untuk beli barang dapur. And then saya hantar dia dah balik. And then saya standby untuk esok pagi tengah hari. And then pagi esok akan masak untuk share. Share akan rasa macam mana. Okay, jom nanti share balik. Let's go. Okay, sekarang dah sampai kat rumah share. Share rasa sedap tak sedap? Sedap kot. Terpandang share pula. Share sedap tak sedap? Sedap kot. Ha? Sedap kot. Cepatlah expectation share. Dah pernah rasa lagi kalau orang dah masak. Sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Rasa sedap. Betul? Ya. Kalau tak sedap? Kalau dah sedap, share masak pula? Ya. Share masak pula, betul Yes, Betul berganti. Kalau tak sedap, share masak untuk anda pula. Ayam masak kicap sama. Boleh? Betul? Jangan beli. Dulu kan pernah cakap kalau dulu kena pernah buat konten, masak-masak rupanya beli. Ini kena masak betul-betul. Share kena masak. Kalau tak sedap kalau sedap tak payah masak. Biarkan anda je lah masak. Okey. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Kau nak tahu rasa macam mana? Jom kita masak. Okay guys, sekarang ni saya dah kat dapur. Sorry, kantor pula. Dia tengok live dia pula. Ajak. Sorry guys, sorry. And then, apa yang saya nak buat hari ni, tadi saya dah siapkan bawang putih, bawang merah, and then lada. Tapi saya tak masak untuk diorang lagi. Hari ni saya akan masak untuk Haziq dengan Syuib untuk rasa dulu macam mana. And then, saya nak rasa diorang rasa okey tak okey. Kalau okey, barulah kita bagi hantar ke chef dengan AI team yang lain. Now, apa yang nak buat, kita akan panaskan minyak dulu. Kita akan panas minyak. Hari ni kita akan guna butter. This one, kita akan guna butter hari ni. And then kita akan letak butter dulu, bagi panas dulu semua benda. And then barulah kita letak ayam. And then kita letak apa yang sepatutnya letak. Okay, jom, let's go. Siapa bantu aku, itu aku. Tak pernah aku menipu. Terlihat bodoh minda aku celaru. Tak
tak pernah aku menipu. Benda sakit yang pernah aku lalu. Okay, now apa yang kita buat untuk pertama kali, kita akan letak butter dulu untuk atas ni sebab saya tak gunakan minyak. And then now saya akan guna butter untuk letakkan sebagai kita akan buat ayam kicap butter. Sebanyak butter banyak mana kita kena letak tu ikut atas korang lah. Kalau korang masak untuk sikit lah korang letak. Kalau tak banyak lah korang. Ini saya letak mungkin kurang. Betul ke guna ni? Menjering butter sama Ya kot. Tak lah. Yang makan pun diorang ni ya. Korang orang lain pun mati sama-sama. Lelaki iras katanya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Lelaki iras katanya. Yang kita letak untuk butterscotch dalam dua ni. Kita bagi rata-rata dulu. And then baru kita boleh letak. Dia bagi dia margarine ni semua yang orang panggil apa. Ini margarine ni kira pengganti minyak lah. Kalau yang mana tak tahu, tak pernah pergi dapur. Kalau contoh mak suruh pergi dapur, kau malas sangat, saya boleh tahu korang margarine ni boleh ganti untuk minyak ke dah. And then pada panas semua benda, barulah kita letak ayam. Sekejap Ayam saya minta maaf sikit lah. Ini potong sendiri ni. Korang boleh letak ayam, bagi dia orang panggil apa. Ini orang panggil ayam butter. Dia lain sikit daripada lain. Mungkin korang tak pernah masak macam ni. Nanti korang boleh try lah. Yang kita bagi dia masak. Dulu kita tengok hasil macam mana masak bila kita masak ayam butter. Let's go. Tapi kalau nak ikutkan, saya tak berapa suka kan guna dapur elektrik ni. Saya lebih suka guna dapur gas semua benda. Itu lagi best sebenarnya. Tapi sebab dapur ada kat rumah dapur elektrik je, tak nak. Oh, tak buka angin dia. Patutlah tak naik. Jom. Sebenarnya kalau nak bagi best lagi, kau tahu tak nak bagi best apa? Kita perak tau benda ni. Itu yang apa yang saya buat. Kalau salah saya minta maaf lah. Sebab itu yang cara saya. And then sebab tak ada orang cakap penutup yang besar, and then saya tak boleh nak buat apa. Kalau tak saya perak macam tu lah, biar dia panas macam tu je kan. And now kalau nak tak nak, kita nak kena tunggu dulu bagi ayam ni masak dulu. And then barulah kita tambah sos, kita tambah apa yang patut pula lepas tu. Okay, let's go. Game kita makin tight, takkan go down only right. Ramadan bersama kekanda, bersama kita bina nama. Okay, now ayam pun dah start masak semua benda. And then apa yang kita perlu buat sekarang, kita ambil sos tiram. Ini cara saya tau. Kalau kau nak tiru, kau tiru lah. Kalau tak nak, dia macam ni lah. Kalau lelaki kau campak macam mana pun dia akan jadi lah. Okay, now kita akan masak sos tiram. Kita akan letak dalam... Susah pula lah nak buka punya time-time macam ni lah. Nak cepat ni. Sekejap korang biasalah lambat sikit. Okay, kita akan letak sos tiram. Sos tiram ni kita letak macam lebih kurang dalam 2 sudu atau 3 sudu lah macam tu. Tapi ni bajet-bajet saya lah korang sos tiram. Sos tiram. Tak nak keluar korang. Sekejap korang tak nak keluar. Tak sos tiram. Kita dah bajet-bajet. Lepas kita letak sos tiram, apa yang kita letak? Kita akan letak sos cili pula. Sos cili dalam, dia ikut atas korang lah korang Saya pun tak pasti ikut lepas macam mana. Tapi kalau ikut atas korang sendiri, mungkin dalam satu senduk, satu sudu macam tu kot okey. Ikut atas korang lah. Ini saya punya rasa. Susah betul lah nak letak. Asal susah nak letak ni? Tidak, dalam banyak sangat pula tak apa okey kot. Lepas kita letak sos cili, kita letak kicap. Ini kicap ni sama je yang kita letak dalam secukup rasa lah. Korang rasa macam, saya tak nak cakap macam mana, tapi bahan-bahan ni korang kena ada lah. Ini korang boleh letak dalam 2 sudu atau 3 sudu macam tu lah. Okey, 1, 2, 3 sudu. Dan seterusnya korang akan letak kicap lemak pula, lemak manis. Dan kita akan letak kicap manis. Kau ikut rasa kau. Kalau rasa kacang kau tak kena, kau boleh tambah lagi. Atas korang, ini cita rasa saya. Okay, kita letak dalam betul. Takut cheese silap letak. Kita letak ni. And then sikit ikut. Sikit lagi. And then kita lepas siap semua benda tu. Sorry sikit bersepah lah. Bila lelaki buat kerja macam ni lah. Bila lelaki buat kerja, dia agak bersepah sikit.
Yang ni atas korang lah. Kalau korang nak tambah air pun boleh. Kejap lagi saya akan tambah air juga ni. And then lepas ni, jadi atas korang lah. Kalau korang nak tambah air boleh, tak nak tambah air pun boleh. Kalau bagi saya tambah air lah lagi better. Dia dulu waktu saya buat waktu dengan Nazrul tu, saya tumis dulu. Saya tumis letak. Tapi ni saya tak tumis. Saya terus letak. Senang sikit lah. Dia easy lah. Easy sikit lah. Macam ni lah. Kalau macam kuah sikit semua benda, kalau korang nak tambah air pun boleh. Terpulang atas korang lah. Korang punya, orang panggil apa, korang punya rasa. Kalau korang nak kuah banyak, korang letak air. Macam cair sangat pula Okey kot. Macam cair sikit lah. Tak ada cair sangat. Sebab ni akan, tak lama dia akan hangit juga. Benda orang panggil, dia akan kurang ke. And then lepas tu kita akan letak bawang putih ke bawang merah Aku pun tak tahu betul tak aku buat ni. Aku rasa betul lah ni. Kau tengok lah sendiri jadi tak jadi lah. Kalau tak sedap, saya betul-betul minta maaf lah. Yang makan Haziq lah ni. Serius, rasa macam air banyak sangat lah. Kau layan je lah. Kalau siap nanti saya beritahu lagi. And then seterusnya kita akan letak lada untuk bagi pedas sikit. Nampak macam wow lah sikit daripada tak ada wow apa-apa. Kita letak lada dia. And then kita gaul lagi. Nak bagi lada tu pecah dulu. And then sebenarnya patutnya saya kena ada daun bawang sebenarnya. Nak bagi cantik lagi semua benda. And then daun bawang tak ada. Saya lupa nak beli tadi. Saya pun tak teringat tadi. Tapi tak apa, macam ni pun dah okey kot. Daun bawang pun tak ada apa pun. Just perhias macam tu lah. Saya rasa okey ni kot. Yang kita tunggu dalam berapa minit, berapa saat, berapa minit untuk dia siap sedia untuk makan. Okey, sekarang ni kita punya resepi dah siap. Kita punya ayam masak kicap dah siap. Now kita hidangkan bagi Haziq dan Syuib makan. Dan kita tengok rasa dia macam mana. Tengok daripada diorang. Kalau diorang rasa okey, barulah kita boleh hidangkan untuk share hari esok. Okey, apa tu lagi? Sas. Oh yes, sekarang ni kita dah siap. Saya dah siap masakan ayam masak kicap saya. Ui, memang betul-betul nice. And then kita tak sabar. Sebab apa, makanan-makanan macam ni mesti kita akan makan dengan Syami, Nazrul, Mahan, Alfa. Sebab selalu saya masak mesti diorang makan semua benda kan. And then saya betul tak sabar untuk diorang makan. Hari ni kita ada Nazrul dengan Syami je untuk meraihkan masakan saya. Dulu waktu saya masak nasi ayam masak kicap pun diorang ke makan. And then now kita akan letak makanan ni untuk diorang untuk makan sekali dengan saya. Tak sabar, mesti diorang seronok ni. Sebab diorang lama kan tak rasa masakan saya. Sebab saya jarang masak. And then biar diorang rasa masakan saya best tak best, seronok tak seronok, sedap tak sedap, macam mana hari tu diorang rasa. Diorang tambah banyak kali. And then now diorang akan rasa makan banyak sikit Syami, makan banyak sikit Nazrul. Mesti sedap ni. Confirm tak kecewa punya masakan ni. Confirm tak kecewa je. Tak sabar je Nazrul, Syami, Pak Sekawan, apa man. Okay, now kita akan panggil Syami dengan Nazrul. Syami, Nazrul. Syami, Nazrul. Syami, Nazrul, Afa, Man, Pak Sekawan. Tapi tu siapa nak makan ni? Pak Sekawan. Abang cik siapa tadi bang? Cik Pak Sekawan. Pak Sekawan? Diorang mana ada dah bang? Kami berdua ada lah. Korang berdua siapa? BBK. BBK apa? Apa dia? Mana sana? BBK apa? Apa BBK? Budak-budak kanda. Tak apalah. Kalau sepatutnya waktu tu sekarang ni Pak Sekawan je rasa makanan-makanan saya. Kalau tak ada lah Pak Sekawan, and then kau je kena raikan makanan.
Janganlah makan lagi, sabarlah. Awal je makan, sabarlah. Okey. Pak sekawan selalunya rasa sekarang ni korang kot rasa makanan aku. Sebab apa, makanan ni aku akan bagi share yang makan ni, aku masak untuk korang lah. Pak sekawan dah tak ada, aku masak untuk korang. Korang boleh rasa kalau korang rasa. Tapi ayam dengan ni lah. Boleh? Okey, rasa. Okey, baca doa. Oh, main-main dengan doa. Main-main. Main-main doa main-main main-main Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jom kita makan. Sedap begitu sebab. Sedap begitu sedap. Sedap. Makan. Makan. Sebut makan Kalau sedap begitu sedap tau. Tak sedap begitu tak sedap. Buka lah topeng tu. Aku bagi kau buka topeng lah. Nanti Aziz sensor lah Aziz. Banyak betul kau letak punya. Makan babi. Okay, kau boleh rasa sendiri. Kalau sedap boleh sedap Kuah aku tak banyak tu je. Kecik masih. Kicap lemak manis. Aku tak buat tak ada besar. Pasal aku tak ada kecil. Okey je. Ini dia pekat sikit. Ni ayam kicap butter. Ayam kicap Butter kau tak pakai. bukan aku tak pakai minyak. Aku pakai butter. Dia pedas sikit, tak ada pedas. Dia sedang elok lah. Tak pedas pun. Dia sedang elok. Rasa lah. Sabarlah. Rasa lah. Baik. Aku dah kena request lah benda lain. Kau kena buat ayam masak merah pula. Bagi aku pandai masak. Aku dah masak. Cuma ni aku Nasi je aku tak tahu. Cuma aku tak selalu masak. Malas je. Boleh je masak selalu. Baik tu. Kalau kau sediakan bahan untuk aku masak lah. Gentle. Boleh masak. Sediakan bahan. Tapi aku buat konten lah. Sediakan bahan benda lah, aku boleh. Ayam masak kicap, ayam merah, ayam cili kering, ayam belada. Itu boleh. Benda-benda goreng aku boleh masak. Kalau Kuah goreng. susah lah. Ha? Kuah tak tahu lah. Kuah kurang sikit lah. Dia tak bijak lah. Patin lah. Okay. Sekarang lah. Patin senang pun. Kalau goreng insyaAllah lah. Yang mana yang nak kahwin dengan saya nanti, tak perlu pelik lah pandai masak untuk dia goreng. Boleh lah. Berkuah lah kurang sikit. Sebab aku tak pandai nak bajet. Nak rasa, nak garang lebih, gula lebih lah. Gula rasa ni. Dia punya ni. Sedap. Kuah dah. Macam tu. Kau tak buat. Tumis sang. Yang ni aku beza. Aku tak buat macam dulu. Dulu saya tumis dulu, baru letak ayam. Yang ni saya letak ayam dulu, baru saya letak bahan-bahan rempah. Kau nak sebati ni. Beza sikit lah. Dulu aku tumis sedap. Dia rasa pedas je. Dia rasa turi je sedap. Ini aku tak tumis. Tapi ini chicken butter. Bukan aku goreng. Goreng lain lah. Goreng aku buat cara goreng. Sebab aku buat ayam kicap butter Tapi susah pakai ni kan. lambat. Lambat dan tak best. Baik Betul Aku dah lama tak makan ayam masak kicap rumah tu. Oh ya Lama gila tak makan. Sebab aku biasa ayam masak merah. Kulit kampung tak ada. Untung duduk sekali dengan aku. Aku masak semua benda. So aku rasa balik kampung ni. Habiskan okay. Tak ada orang nak habis rumah ni. Esok aku nak masak untuk diorang ni. Okey, dulu ayam kicap aku. Dulu ayam kicap butter bukan ayam masak kicap goreng. Ayam kicap butter. Betul. Ni butter. Ngam. Ngam Esok pagi aku nak masak. Tapi kena sebiji lah. Yelah macam ni lah. Tapi kalau Sama. tak payah banyak kuah kan. Macam ni pun dah sedap. Yelah bak tumis Tak gula. Tak. Resepi saya ni siapa nak tiru lah. Senang. Sebab ni senang gila. Untuk yang mana yang tak pandai masak, kalau korang nak try pun senang je benda ni, tak susah. Korang just ada sos, ada apa, ada ni, ada kicap, ada ni, ada bawang untuk naik aroma. Kalau tak nak ada bawang pun tak apa pun. Cuma basic ada bawang lah. Bawang dengan lada sikit kan, rasa dia pedas sikit, naik sikit seri dia. Lepas tak effort pandai lah. Buang masa aku pula nak masak. Kata senang. Aziz masak lah. Aku masak lah. Aziz buat kerja. Okay, 1/10 rate makanan aku. 10 Aziz? Okay, tak aku 9 lah. 9 Sebab 10 kalau dia pedas lagi aku 9, 10 dan tunggu hari esok saya buat untuk share dengan EITM, okay?